Saya 7 tahun dah jadi rider Foodpanda ni. Pertama kali dapat bantuan makanan, kotak makanan Madani ni. Terima kasih Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pusat Khidmat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail Padang Serai meraihkan wira jalanan kita. Abang-abang kakak Foodpanda, Grab Food, Shopee Rider, kita serahkan kotak makanan segera dapat kotak Madani yang ready to eat. Kita menghargai pengorbanan dan jasa mereka di atas jalanan, membantu memberikan perkhidmatan, menghantar barang makanan kepada semua pelanggan. Baik, apa yang akan tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, kakak-kakak, semua abang-abang akan dapat adalah satu kotak makanan segera ready to eat. Maknanya balik boleh makan lah. Saya wakil kepada semua rider-rider yang berada dalam daerah Kulim ni, mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution dan juga wakil Pusat Khidmat kerana sudi pada hari ini memberi sedikit bantuan kepada kami sebagai penghargaan kepada wira-wira jalanan. Semoga apa yang dapat ni satu penghargaan lah. Terima kasih pada Datuk Seri yang sudi bagi ni kepada kami ni, rezeki lah orang-orang tua macam kami ni. Dan terima kasih pada Pusat Khidmat kerana bagi bantuan pada wira jalanan. Terima kasih Datuk Seri dah bagi kami bantuan untuk rider-rider ni. Ingat kat kami semua, buat lagi nanti. Saya 7 tahun dah jadi rider Foodpanda ni. Pertama kali dapat bantuan makanan, kotak makanan Madani ni. Terima kasih Datuk Seri.